Keadaan banjir di Perlis makin membimbangkan dengan jumlah mangsa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS terus meningkat kepada 3,501 daripada 1,018 ahli keluarga setakat pukul 12.30 hari tadi. Mangsa ditempatkan 16 PPS, 3 kawasan di negeri ini iaitu Padang Besar, Kangar dan Arau. Antara laluan ditutup adalah di lampu isyarat Jalan Santan, Jalan Sungai Repoh, Jalan Batas Liko, Rani Estate, Jalan Kubang Gajah, Jalan Besar Arau Kodiang dan Jalan Kampung Gial. Laluan lain yang turut ditutup adalah Jalan Wang Kelian, Jalan Bukit Cabang depan Puspen, Jalan Said Husin Pauh Arau hanya kenderaan berat, Jalan Stesen KTM Arau dan Jalan Kampung Baru Kok Kelang Bulatan Felda. Kawasan Arau masih terjejas apabila kebanyakan jalan akses masuk tidak dapat dilalui kenderaan ringan, manakala keadaan di Kangar semakin teruk dengan sekolah, premis pejabat, hospital dan kediaman dinaiki air. Terdapat juga penambahan pencawangan elektrik yang ditutup ekoran bencana itu seperti di Kampung Rambai 2, Bandar Baru Wang Kelian, Frempro, Kompleks Bebas Cukai Wang Kelian, Pekan Pelancongan Wang Kelian, Telekom Arau Gua Sanji, Rumah Pam Arau, Kampung Guru dan beberapa lagi.